Cara mudah buat side income menggunakan instrumen forex trading. Okey, hari ni kita nak share dekat korang signal apa kita nak trade hari ni. Kita tengok dekat Great Britain Pound US Dollar. Sebelum tu, kalau korang nak belajar trading ataupun nak mulakan bisnes trading korang, modal korang perlu hanya RM100, RM200 sahaja untuk korang mula trade. Okey, so sebab trading ni korang boleh mula dengan modal rendah dan slowly grow account korang. Okey, first kali korang tengok step pertama yang selalu kami ajar adalah korang cari trend. So ini ada satu trend, price tu bergerak ke atas. Lepas tu korang kena cari signal. Signal ni adalah bila trend korang tu di break, dalam case ni trend price tu dia break moving average period 20 ni, so dia akan break dekat area sini, dah break dah. Okey, so bila dia dah break, step ketiga apa korang perlu buat adalah korang cari area entry. Entry ni adalah retracement. So kalau price tu dia naik sikit lagi, dia sampai level lebih kurang level sini, korang boleh entry sell. Okey, so bila dah sell kat situ, korang boleh expect price tu akan sambung membuat penurunan. Lepas tu korang boleh set stop loss korang lagi tinggi daripada previous high dekat sini, ataupun di tengah-tengah antara previous high dan juga area entry korang. Lepas tu on saja trailing stop loss dalam setting app korang, ataupun kalau ada, bila korang nampak ada satu lagi bucu ataupun previous high macam ni, okey, korang boleh tarik stop loss korang slow pergi ke previous high sebelum ni, lepas tu turun ke previous high sebelum ni. Okey, macam tu saja teknik trading. Konsisten buat benda yang sama berulang-ulang. Ingat ada 3 step untuk korang nak trade tu. Step pertama cari trend, step kedua cari breakout. So breakout ni adalah signal. Step ketiga korang tunggu retracement. Retracement ni adalah point entry, level entry korang. Lepas tu set stop loss korang, trailing stop loss sahaja sampai stop loss korang tu di hit dan korang punya trade tu pun akan close sendiri. Okey, itu saja tips trading untuk kali ni. Pastikan korang chat DM kami di IG dan TikTok Prof Bit untuk belajar lebih lanjut pasal trading. Free coaching saja kami akan beri kepada korang. Lepas tu korang boleh follow kami di Telegram Prof Bit untuk dapat signal-signal update dan juga belajar tips trading banyak dekat YouTube channel Prof Bit. Subscribe, share video ni pada rakan-rakan, save video ni, tengok link dekat bio, daftar account menggunakan link tersebut untuk mulakan bisnes trading korang. Jumpa lagi dalam video akan datang.